Macam biasa bila hari Minggu aku akan masak untuk family aku. Wife aku bagi dia cuti masak hari ni. Dah 6 hari dia masak sampai tak tahu dah menu apa dia nak masak lagi. Hari ni aku nak masak ayam bakar versi aku sendiri bersama dengan sup kaki ayam. Mula-mula aku blender bawang merah, bawang putih, serai, biji ketumbar, lada hitam, buah kerajin, hitam manis dan hitam putih. Lepas tu letaklah gula, garam dengan ajinomoto. Jangan lupa letak halia sekali. Aku masak tak pernah ada sukatan, pandai-pandailah agak sendiri. Lepas dah hancur letaklah sos cili, sos tiram, sos tomato, kicap manis, sos black pepper dan minyak bijan. Lepas tu kacau-kacau lah bagi semua bahan tu bercampur. Lepas tu bolehlah sapu kat ayam dan perak dulu selama setengah jam. Macam aku lebih suka letak dalam plastik biar cepat sikit dia meresap. Sementara menunggu ayam diperap, aku buatlah sup kaki ayam pula. Tiba-tiba wife aku masuk dapur, dia cakap dia nak tolong. Dia cakap dia tak tahan dengan komen netizen yang cakap dia ni pemalas. Peduli apa dengan komen netizen, aku je yang tahu dia ni rajin ke malas. Dah dia nak tolong aku, ajarlah dia buat sup kaki ayam versi aku sendiri. Mula-mula tumis bawang merah, bawang putih, halia dan lengkuas. Lepas tu letaklah kaki ayam, sup bunjut, akar daun sup dan akar daun bawang. Letak air dan kiuk pati ayam. Bagi dia mendidih, lepas tu letaklah garam, gula, ajinomoto secukup rasa. Lepas tu aku sambung bakar ayam pula. Masukkan dalam awan dengan suhu 200 darjah Celsius selama 45 minit. Okey, ayam dah siap, sup pun dah siap. Peha ada dua je, peha kiri untuk ayah, peha kanan pun untuk ayah. Korang makanlah dada tu, orang cakap korang pun dah kurus.